Macam mana you tahu JB Auto World? Sangkut jauh-jauh datang sampai sini. Yang tertarik sampai ke JB Auto World ni dekat TikTok. Lepas tu saya memang dia punya video marketing dia memang bagus lah sampai saya tertarik untuk beli kereta dekat JB Auto World. Halo kawan-kawan, saya Oscar, Sales Advisor JB Auto World. Hari ini rasa gembira boleh jemput satu customer memang dari jauh tak support JB Auto World. Dan abang sebelah saya. Ya, saya. Salam dulu bang. Okey bang, nak tanya sikit soalan dan ucapkan terima kasih dulu. Ya, boleh. Abang nama apa dan dari mana? Saya Ismail Jais daripada Kuantan. Kuantan. Datang seorang-seorang datang hari ni. Berapa jam datang dekat sini bang? Boleh kira 8 jam naik bas. Naik bas. Pukul 12 tengah malam tadi sampai tadi pukul 9 pagi kat sini. Terima kasih sangat abang. Okey, untuk abang, macam mana you tahu JB Auto World? Sangkut jauh-jauh datang sampai sini. Okey, sebenarnya cari kereta MPV dah lama, setahun lebih. Tapi yang tertarik sampai ke JB Auto World ni dekat TikTok. Yang first sekali saya tengok dekat TikTok. Lepas tu tak lama tengok TikTok, terus contact JB Auto World. Lepas tu dia terus assist pergi Oscar lah. Yes. Lepas tu saya memang dia punya video marketing dia memang bagus lah sampai saya tertarik untuk beli kereta dekat JB Auto World. Bagus. So untuk lepas tu untuk layanan Oscar, urusan kami, apa rasanya senang tak? Mudah tak? Saya rasa memang bagus layanan dengan dia punya ni fast response. Kita tanya tu terus dia tak kira malam ke siang ke waktu tak bekerja ke, dia terus respon. Apa benda yang saya tanya tu dia terus jawab dan kita berpuas hati lah dengan layanan Oscar. Abang punya loan pun cepat juga. Saya rasa pun satu hari sudah. Ya betul, loan tu cepat. Kita hantar dua bank, satu bank tu satu hari dah dapat. Satu hari tu tak pakai Memang okey. So abang sampai sini lepas tu first time kan datang dekat Manjung? Ya, saya kan? First time datang Manjung. Okey, apa perasaan nampak kami punya kedai kereta? Perasaan pertama selepas Oscar datang ambil saya dekat Sesembah tadi, saya tengok convenient lah. Maksudnya tempat tu boleh trusted. Tengok barang kereta pun premium, cantik. Lepas tu ada lagi satu tempat yang apa dia kata tempat QC punya, showroom lagi, office pun grand. Terbaik lah JB Auto World. Terima kasih bang. So last question bang, kalau untuk 1 hingga 5 point, abang boleh bagi berapa point untuk kami? Tidak dapat disangka saya akan bagi 5 point. Kalau ada 6 poin, saya bagi 6 poin. Sebab layanan, urusan sangat memudahkan saya. Walaupun saya datang daripada jauh, datang just nak ambil kereta, urusan satu hari boleh siap. Tak sampai separuh hari pun dah boleh siap. Sampai separuh hari lah. Okey, terima kasih abang kerjasama dengan kami. Okey, sama-sama. Sebaik jauh tu. Baik, terima kasih bang. Okey. Okey, nak cari kereta second yang berkualiti? Datang ke JB Auto World.